Isteri Fizo Omar kongsi 3 kedai favourite kalau pergi ke Janda Baik. Syarat-syarat naik lori nak ke mana tu Mak Buyung? Jom hari ni Faz nak share 3 favourite gerai kita orang kalau ke Janda Baik. Gerai yang pertama is Warung Mat Kuda. Roti canai dia memang kena dengan tekak weh. Garing dia, kuah dia, semua cukup rasa lah. Kat sini memang ada macam-macam sarapan guys. Ada nasi lemak, soto. Korang tengoklah. Ramai sangat kat kedai ni pagi-pagi guys. Next is tada! Patin tempoyak. Dekat sini diorang hidang nasi berlauk kampung dan menu gila diorang. Korang kena tengok. Faz tak makan patin, tapi patin tempoyak dekat sini exceptional. Memang sedap, wajib pergi. Last but not least, kita haus tekak pula. Next destination is Kopi Ladang. Dekat sini, kopi dia memang kegilaan ramai. Dulu buka weekend sahaja, sekarang dia buka hari-hari sebab terlalu ramai customer yang request. Segar weh. Perut pun dah kenyang guys. Apa tunggu lagi? Kita tidurlah secara berjemaah. Good night.